Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya akan mengupas seseorang yang berkaitan dalam seseawang yang telah dibangunkan bertema Guru Bitara Nadi Negara menjadi transformasi pembelajaran digital. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Baiklah, terima kasih. Saya Aisyah Umairah dan saya berbesar hati dapat berkongsi tentang laman susawan yang saya telah hasilkan. Laman susawan ini dibangunkan sebagai platform pembelajaran digital yang menghimpunkan pelbagai bahan pembelajaran digital dalam satu, iaitu seperti infografik, kuis, nota digital, Padlet dan juga Canva. Laman ini dihasilkan untuk menyokong pembelajaran digital dan memenuhi keperluan tugasan KPPB. Baik, sebelum saya melihat kandungan laman seseawang tersebut, boleh saudari jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Guru Bitara Nadi Negara? Baiklah, Guru Bitara ini menujuk kepada guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, nilai profesional dan mampu mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Guru bukan sahaja berperanan sebagai orang yang menyampaikan ilmu, tetapi menjadi seorang pembimbing, fasilitator dan juga inovator kepada murid. Dan tema Nadi Negara pula adalah menggambarkan seorang guru merupakan tunjang utama dalam pembangunan negara. Guru yang memainkan peranan yang penting dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan juga mempunyai kemahiran pada abad ke-21. Oleh itu, guru dianggap sebagai nadi yang menggerakkan kemajuan pendidikan dan juga pembangunan negara. Bagaimana pula dengan pembelajaran digital? Mengapa konsep ini sangat penting dalam pendidikan masa kini? Okey, bagi saya, pembelajaran digital ialah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital yang seperti komputer, telefon pintar, internet dan pelbagai aplikasi pembelajaran. Pembelajaran digital amatlah penting kerana ia membolehkan pembelajaran berjalan secara fleksibel, menarik dan juga berpusatkan murid. Penggunaan aplikasi quizzes, Padlet dan juga Google Site dapat meningkatkan minat murid dalam belajar, menggalakkan pembelajaran kendiri serta membantu guru untuk menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan dan juga dapat menarik perhatian murid untuk belajar. Saya difahamkan tema dalam sekarang ini juga dikaitkan dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Boleh saudari jelaskan sedikit mengenainya? Ya, boleh. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hinggalah 2035 merupakan hala tuju baharu pendidikan negara yang memberi penekanan kepada pembangunan murid secara holistik, permakasan guru serta transformasi digital dalam pendidikan. Melalui rancangan ini, guru digalakkan meningkatkan kompetensi digital supaya dapat melaksanakan pengajaran yang lebih kreatif dan inovasi mengikut zaman. Oleh itu, penghasilan lama setahun ini selari dengan apresiasi rancangan pendidikan Malaysia kerana ia menggalakkan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran pada abad ke-21. Baiklah, sekarang boleh saudari ceritakan apakah kandungan utama yang terdapat dalam laman seseawang ini? Okey, kandungan utama yang yang ada dalam laman sesawang ini adalah antaranya infografik yang dihasilkan dalam Canva bagi menerangkan asas pembelajaran digital. Selain itu dan juga asas pembelajaran. Selain itu juga saya menyediakan kuis menggunakan quizzes bagi menguji kefahaman pengguna dan juga menarik minat pengguna untuk menjawab kuis itu. Seterusnya juga saya menggunakan Padlet bagi papan bulletin digital untuk menghimpunkan nota, video dan juga bahan pembelajaran dalam satu tempat. Di samping itu juga saya menyediakan Google Form bagi mendapatkan maklum balas daripada pengguna dan turut menyediakan pautan kepada sumber pendidikan terbuka seperti Khan Academy bagi menyokong pembelajaran kendiri. Baiklah, apakah matlamat utama penghasilan laman seseawang ini? Baiklah, matlamat utama
untuk menghasilkan laman sesawang ini adalah untuk menyediakan platform pembelajaran digital yang mudah diakses oleh semua pengguna. Selain itu, laman ini bertujuan meningkatkan kefahaman pengguna tentang guru bitara, nadi negara, pembelajaran digital dan juga rancangan pendidikan Malaysia. Laman ini juga menggalakkan pembelajaran kendiri melalui penggunaan sumber pendidikan yang terbuka dan juga pelbagai aplikasi digital yang interaktif seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu quizzes, Canva dan juga Google Site. Baik, pada pandangan saudari, apakah kelebihan laman sesawang ni? Okey, pada pendapat saya, kelebihan laman sesawang ini adalah semua bahan pembelajaran dihimpunkan dalam satu tempat, satu platform yang sama. Pengguna boleh membaca nota, boleh menjawab kuis, boleh melihat infografi dan juga memberi maklum balas dengan mudah. Selain itu, penggunaan aplikasi menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan juga menyeronokkan untuk pengguna dan juga para pelajar yang lain. Laman ini juga boleh diakseskan di mana-mana, bila-bila saja selagi mempunyai sambungan internet. Baik, sepanjang penghasilan laman sesawang ni, apakah cabaran yang dihadapi oleh saudari? Baiklah, cabaran yang saya hadapi untuk menghasilkan laman sesawang ini adalah saya kena mempelajari penggunaan pelbagai aplikasi digital seperti Canva, Google Site, Padlet, Quizzes kerana setiap aplikasi mempunyai fungsi yang berbeza dan juga cara pemahaman yang berbeza ya. Selain itu, saya menghadapi cabaran dalam memilih maklumat yang tepat serta memastikan semua pautan video dan juga bahan yang dimasukkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada kerosakan. Sekiranya terdapat kerosakan, kita kena mengubahnya. Kemudian juga pengurusan masa ini juga salah satu cabaran di mana saya perlu membahagikan masa dengan tugas lain dan proses untuk menghasilkan laman sesawang ini. Setiap projek pasti mempunyai kelemahannya. Pada pendapat saudari, apakah kelemahan laman sesawang ini? Baiklah, bagi saya kelemahan yang saya boleh lihat pada laman sesawang saya sendiri iaitu ia memerlukan sambungan internet yang sangat kuat dan juga stabil untuk mengakses semua bahan digital dalam tu. Selain itu, setengah aplikasi seperti Quizzes, Padlet dan juga Canva bergantung kepada platform yang luar. Jika berlakunya gangguan, platform tersebut boleh menjejaskan keadaan aplikasi itu and also pengguna mungkin tidak dapat mengakses aplikasi dan juga bahan pembelajaran tersebut. Di samping itu, kandungan laman ini masih boleh diperkayakan dengan lebih banyak video, nota dan juga aktiviti yang menarik dan juga bahan pembelajaran yang pelbagai. Baik, jika diberi peluang untuk membuat penambahbaikan pada laman sesawang ini, apakah penambahbaikan yang akan dilakukan oleh saudari? Okey, penambahbaikan yang saya mahu lakukan sekiranya ada peluang iaitu saya mencadangkan untuk menambah banyak lagi video, pembelajaran, animasi, aktiviti yang lebih menarik dan interaktif supaya pengguna lebih tertarik untuk belajar dan memahami subjek-subjek yang di dalam aplikasi tersebut. Selain itu juga saya ingin menyediakan lebih banyak kuis mengikut tahap kesukaran yang berbeza-beza serta menambah baik bahan pembelajaran di dalam bentuk e-book dan juga podcast. Dan juga saya ingin menambah ciri dia bahasa supaya laman ini boleh dimanfaatkan oleh lebih ramai pengguna, tidak kira bangsa ataupun daripada tempat yang lain. Baik, sebagai penutup, apakah harapan saudari terhadap laman sesawang ini? Baiklah, harapan saya terhadap laman sesawang ini adalah saya berharap laman sesawang ini menjadi platform pembelajaran digital yang bermanfaat dan berguna kepada semua orang.
tidak kira umur. Saya juga berharap laman ini dapat membantu meningkatkan minat dan juga kefahaman tentang guru bitara pembelajaran digital dan juga rancangan pendidikan Malaysia. Di samping itu juga saya juga mengharapkan laman sesawang ini dapat menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat kepada murid-murid dan juga kepada orang lain. Akhir sekali juga saya berharap lebih ramai guru dan juga pelajar memanfaatkan teknologi digital secara kreatif dan juga beretika demi melahirkan generasi yang berilmu, beradab, berkemahiran dan juga mampu bersaing pada peringkat global. Baik, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga laman sesawang ini dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna dan menjadi inspirasi kepada pembangunan pendidikan digital pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.